Okay, kepada pengarah Kak Emma, saya faham Kak Emma adalah orang yang suka untuk nak sentuh benda-benda macam ni. Tapi bab kata Kak Emma, benda yang kau cakap tadi tu, Syam, kita cuba nak sampaikan, iaitu agama. Itulah tiang kehidupan. Orang tak nampak. Orang duk pick up apa tau? Dia bersentuhan. okay, kita jangan sesekali asingkan agama dengan apa yang kita buat. Okay, bila kita buat macam tu, saya selalu fikir macam ni. Contohnya macam Rosyam Nur pun dia cakap dia ada rasa malu. Contohnya kalau kata pelakon-pelakon wanita tersebut yang melakonkan watak-watak tersebut, dan kemudian pelakon-pelakon tambahan yang melakonkan watak sebagai perogol apa jadah semua tu, satu hari nanti bila dia nak face balik diri diorang yang melakonkan watak begitu, walaupun lakonan, akan ada satu sesalan. Kita sendiri yang memaparkan scene-scene yang begitu, dan kemudian anak-anak kita bukannya dapat pengajaran, tapi dia dapat perkara yang sebaliknya. Rugilah kat situ, rugi. So macam yang saya pesan tadi, kita jangan asingkan agama daripada apa yang kita buat. Which is kalau Kak Emma kata nak tunjukkan itulah realitinya, boleh tunjukkan dengan cara yang pelbagai. Kalau Kak Emma bawa agama tu sekali dalam lakonan tu, bukannya melakonkan watak agama ke apa tapi kita tak asingkan agama dengan lakonan, sebab atas dasar kita punya, oh ni lakonan je, tak dikira. Tak, semuanya dikira di atas sana.